والصفات والأسماء وأذقهم لذة المناجاة من الأرض والسماء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقرة عيوننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه سادة أولياء وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء للهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه آمين اللهم آمين. Telah terdahulu sebutan pada pembukaan tempoh hari Pada pembukaan tempoh hari saya dah sebut tentang hadis Jibril. Saya dah sebut tentang macam mana timbulnya tentang tarekat. Lepas tu saya sebut juga tentang mata pelajaran secara khusus tentang tarekat. Lepas tu saya ada bawa beberapa kisah nak menunjukkan kepentingan tarekat. Lepas tu saya bawa juga satu ciri yang orang nak kena tahu tentang tarekat ataupun mursyid tu. Dia tidak disyaratkan untuk dia tu jadi ulama nombor satu dunia baru dia jadi mursyid. Tak, dalil dia ialah cerita Imam Ghazali. Ulama nombor satu dunia ketika itu adalah Imam Al-Ghazali, tetapi dia berguru dengan tukang kasut. Tukang kasut tu adalah Syekh Abi Ali Al-Farmadi. Jadi itu semua poin-poin yang kita dah lalu tempoh hari. Lepas daripada itu barulah kita masuk pendahuluan. Dekat kitab tuan-tuan ni, dekat muka surat 103 tu saya tak bacalah, saya rasa sebab saya nak jimatkan masa. 103, 104 tu saya tak baca sebab itu adalah mukadimah pengalih bahasa, mukadimah penterjemah. Dia tak masuk kitab lagi. Jadi kitab dia baru masuk pada pendahuluan muka surat 105 situ. Ni barulah kita masuk kitab dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kata musannif, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, tiada tenaga dan tiada kuasa melainkan dengan izin Allah Maha Tinggi dan Maha Agung. Segala puji bagi Allah yang dengan kehendaknya telah mencetuskan dorongan kemahuan di dalam hati para murid. Maka dorongan itu pun membimbing pula menuju ke jalan kebahagiaan, iaitu jalan iman dan ibadah. Di samping ianya menolak segala cita-cita untuk meninggi diri dan mencari pangkat. Okey, tengok kat sini dekat perenggat yang pertama tu dulu. Oleh kerana kitab ni menceritakan tentang perjalanan khusus seorang hamba, maksudnya perjalanan yang untuk orang yang dah matang dalam Islam, bukan orang yang baru masuk Islam. Orang yang dah matang dalam Islam sepatutnya perjalanan ni dia mesti tempuh. Tapi malang sekali perjalanan ni diperdaya. Perjalanan ni diperdaya ataupun umat Islam diperdaya sehingga perjalanan ni mereka tak tempuh. Bila mereka tak tempuh, yang pertama sekali mereka tak mencapai kebersihan hati. Yang kedua, mereka menghalang orang membersihkan hati. Yang ketiga, mereka memperolokkan orang membersihkan hati. Maksudnya, yang pertama, mereka tak sampai bersihkan hati. Maksud bersih hati dekat sini bukan seperti mana yang kita faham. Contohnya kita kata jangan marah. Contohnya kita kata kena ikhlas. Contohnya kita kata kena hormat orang tua. Dia bukan bersih hati yang kat situ yang kita pandang. Bersih hati yang mula-mula ialah makrifah. Mesti adakan hubungan dengan Allah. Sebab ada je orang yang tuan-tuan tengok dia hormat orang. Ada je orang yang tuan-tuan tengok ada ilmu. Ada je orang yang tuan-tuan tengok serban besar bakul. Ada je orang yang hafal Quran. Ada je orang yang hormat orang. Ada je orang yang banyak semayang, tapi dia tak ada hubungan dengan Tuhan. Contohnya siapa? Imam Ghazali. Imam Ghazali mula-mula sebelum dia berguru dengan Syekh Abi Ali Al-Farmadi, dia ulama nombor satu dunia. Dia alim, dia hafal, dia amil. Dia amil maksudnya dia beramal. Hafal tu maksudnya dia hafiz, dia hafaz semua ilmu, tapi tak ada hubungan dengan Tuhan. Boleh nampak? Jadi yang dikendaki dengan bersih hati itu sebenarnya makrifah dulu. Lepas makrifah baru timbul perkara yang lain. Sebab kebaikan ni, sifat mahmudah ni, dia boleh timbul daripada dua. Satu dia merupa, satu dia hakikat. Merupa tu macam ni Dia belajar hadis, dia tengok hadis tu, dia belajar hadis, ilmu zahir dia daripada ilmu. Dia kata kita kena buat baik. Dia kata kita kena tepat janji. Dia kata kita kena begini-begini. Dia kata kita kena jangan marah. Dia kata kita kena jangan sombong. Dia kata macam tu dalam hadis ataupun di dalam kitab. Daripada panduan yang zahir, daripada ilmu. Jadi orang tu pun apply
melalui ilmu. Kalau orang yang apply melalui ilmu, satu hari besok, kalau orang apply melalui ilmu, sebenarnya dia tidak berperasaan pun dalam hati dia ketika dia melakukan kebajikan tu. Contohnya siapa? Kita belajar sembahyang. Berapa tahun dah kita belajar sembahyang? 40 tahun kan kita belajar sembahyang. 40 tahun kita belajar sembahyang. Kita sembahyang tak? Ke kita tak nak sembahyang? Jawapan dia kita sembahyang. Tapi kita nak Tuhan tak? Boleh tanya diri sendiri. Boleh tanya diri sendiri. Berapa puluh tahun kita sembahyang, jadi sembahyang kita tu datang daripada mana? Datang daripada ilmu. Dia tak sama yang datang daripada hati, yang datang daripada perasaan. Jadi ada amal yang boleh datang daripada perasaan, ada amal yang boleh datang daripada ilmu. Dia rupa dua-dua sama. Rupa dia sama. Tapi yang dikehendaki dalam agama ialah daripada perasaan. Sebab itulah Nabi kata apa? Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ini adalah hadis Jibril tempoh hari. Dia kata, Nabi tanya, ihsan tu apa? Tasawuf tu apa? An ta'budallah ka'annaka tarah, bahawa kau menyembah Allah ka'annaka tarah. Cuba tengok perkataan tarah tu. Tarah tu maksudnya seolah-olah kau melihat. Allah boleh lihat tak? Tak boleh. Tapi kenapa sampai seolah-olah kau melihat? Jawapan dia sangat dalam. Perasaan dia kepada Tuhan sangat dalam. Saya selalu misalkan supaya tuan-tuan nampak. Kita tengok cerita apa cerita piramid tu? Musa menyangkut dengan Puspawangi kan. Puspawangi. Qadi tu kan dia berjalan selepas disalang dengan Puspawangi tadi. Oh, Puspawangi dia kata. Oh, wanginya Puspawangi. Wirid dia dah bertukar. Daripada istana tadi sepatutnya berzikirullah, wirid dah bertukar. Oh, wanginya Puspawangi. Oh, wanginya Puspawangi. Sampai nak balik rumah dia. Tengah-tengah perjalanan dekat rumah dia dijumpa orang-orangan. Orang-orangan tu sebabkan dia sangat menyembah Puspawangi tadi tu, maksudnya dia menyembah perasaan dia tu dalam dekat Puspawangi, sampai orang-orangan tu ka'annak tarah. Orang-orangan tu dia nampak seperti Puspawangi. Nampak tak? Sekarang bila dia kata ini adalah Puspawangi, dia pun peluk di goma-gomanya dia bergoma-gomanya orang-orangan tadi tu, yang dia nampak seperti Puspawangi. Sebab apa jadi macam tu? Jawapan dia perasaan. Jadi kenapa wali Allah bila dia sampai kepada dia nakkan kasih pada Allah, kenapa kadang-kadang dia kata benda tu Allah. Kenapa? Sebab hadis Nabi, ka'annak tarah. Nampak tak? Tapi kadang-kadang kita dekat sini nak kena tahu juga, ada orang yang pura-pura tak sampai pun sebenarnya, tapi cakap aku Allah, cakap itu Allah, cakap ini Allah. Boleh nampak tuan-tuan? Jadi sebab tu benda ni nak kena tahu, nak kena ada ahli dia. Jadi itu dalil nak menunjukkan tentang ada agama kita ni sebenarnya dia bukan sekadar kita sembahyang je, bukan. Dia hati tu nak digerakkan. Okey, jadi amal tu tadi timbul daripada dua. Ni nak kena fokus dulu. Ni nak kena tuan-tuan nak kena panjat dia punya point. Kalau tuan-tuan tak panjat dia punya point, nanti tuan-tuan tak tahu macam mana tuan-tuan nak link. Okey, jadi ikhlas tadi tu, atau bukan ikhlas, apa ni? Kebaikan tadi tu boleh jadi didapatkan daripada ilmu, seperti dia belajar kitab, seperti dia belajar hadis, seperti dia belajar Quran. Kemudian dia apply dengan ilmu, nama dia ilmu yakin. Kemudian bila dia dah nampak, baru nama dia ainul yakin. Bila dia dah nampak, dia dah mula, perasaan dia dah mula berputik. Dia belum berperasaan sangat lagi tu. Dia perasaan dia baru mula berputik sebab dia dah mula nampak. Tapi bila dia betul-betul nampak jelas, nama dia haqiqatul yaqin. Dia nama dia hakul yaqin. Okey. Sekarang bila orang tu, macam mana orang tu boleh dapat perasaan tu? Jawapan dia dekat perenggan pertama ni. Dia kata segala puji, dia kata bagi Allah Tuhan yang dengan kehendaknya telah mendorong cetusan. Nampak tak? Telah mencetuskan dorongan, nampak? Telah mencetuskan dorongan ni maksudnya orang tu Allah kejutkan dia daripada kelalaian dia. Jadi bila orang tu Allah kejutkan dia daripada kelalaian dia, dia dah nampak aku mesti kembali kepada Tuhan aku. Okay, kalau aku mesti kembali kepada Tuhan aku mesti mencari orang yang bawa aku kepada Tuhan aku. Contohnya siapa yang dapat cetusan tu? Contohnya Salman Farsi. Salman Farsi semua agama dia masuk, sebab dia dapat cetusan tu. Jadi dia pun mencari mursyid. Tu yang dia masuk semua agama tu. Akhir sekali lah jumpa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus jadi murid, terus ngikut, terus jadi sahabat. Itu contoh awal orang yang dapat cetusan. Okey, jadi contoh yang kedua, Al-Imam Al-Ghazali. Macam mana dia dapat cetusan? Bila dia nampak adik dia boleh kasyaf. Adik dia boleh nampak apa yang berada dalam hati dia. Dia sembahyang fikir pasal darah haid, adik dia boleh nampak. Jadi datang cetusan dekat dia, dia pun cari guru.
Kesudahannya dia berguru dengan guru adik dia, rendah diri dia. Dia berguru dengan guru adik dia, Syekh Abi Ali Al-Farmadi, seorang tukang kasut. Dia berguru. Nampak cetusan? Jadi bila cetusan tu datang, orang tu nak menuju kepada Allah. Bila nak menuju kepada Allah, dia dah mula fikir, aku mesti betulkan sembahyang aku. Aku mesti betulkan perasaan aku. Aku mesti betulkan matlamat aku. Matlamat penting tuan-tuan. Matlamat pun saya sebut juga dekat tuan-tuan tempoh hari, sama je dekat mana-mana yang saya pergi, saya akan sebut tentang matlamat. Sebab tak ada matlamat, semua tak boleh buat. Ada ilmu, tak ada matlamat, ilmu tu nak buat apa? Dia kena ada matlamat dulu. Okey, jadi jadi seseorang tu dia dah nampak, aku mesti nak menuju kepada Tuhan aku. Nak menuju kepada Tuhan, aku mesti ada matlamat aku. Nak sampai kepada matlamat tu perlu kepada pekakas. Pekakas tu adalah ilmu. Pekakas tu adalah ilmu. Yang pertama sekali dia nak menuju kepada Tuhan, maksud dia taubat tuan-tuan. Nak menuju kepada Tuhan tu maksudnya taubat. Bila dia nak kembali kepada Tuhan, taubat tu apa? Taubat tu kembali. Taubat tu ialah maksud dia kembali kepada Tuhan. Okey, kemudian oleh kerana dia nak taubat, dia perlukan pekakas. Pekakas dia ilmu. Tu yang dia pergi belajar tu. Yang pertama tadi tu, bila dia berkehendak kepada Allah, berkehendak kepada Allah ni, dia bukan guru ni tuan-tuan. Guru ni dia ada dua. Nanti dalam kitab ni akan sebut. Kalau tuan-tuan nak cepat, saya boleh tunjuk muka surat dekat 160 ya. Mencari Syekh yang tulen. Okey, yang ni kita tak baca, tapi saya ringkaskan. Syekh tu ada dua. Satu syekh yang mursyid, satu syekh yang bukan mursyid. Syekh yang mursyid tu nama dia, dekat sini dia kata Syekh Tahkim. Tahkim tu dia yang akan menghukumkan peribadi murid tu. Jadi nak sebut, bila orang tadi tu, okey, batal balik dekat muka surat 105 tadi. Okey, bila orang tu nak menuju kepada Allah, dia mesti ada guru. Guru ni tuan-tuan nak kena tahu memang kena ada dua. Satu mursyid, satu guru yang lain. Guru yang lain ni, yang guru biasa boleh ada banyak. Mursyid mesti ada seorang je dalam satu masa. Mursyid tu boleh berubah-ubah, tapi mesti ada seorang je dalam satu masa. Dia tak boleh ada dua mursyid dalam satu masa. Sama macam kapal, dia tak boleh ada dua nakhoda dalam satu masa. Satu masakan, dia tak boleh ada dua chef dalam satu masa, tak boleh. Okey, jadi sekarang ni guru yang mursyid, dia menempati Syekh Abi Ali Al-Farmadi di sisi Imam Ghazali. Guru yang lain yang bukan mursyid, dia menempati Imam Haramain kepada Imam Ghazali. Guru Imam Ghazali salah seorangnya Imam Haramain. Guru yang lain yang ngajar ilmu alat, yang ngajar ilmu tafsir, yang ngajar usul tafsir, yang ngajar usul hadis, yang ngajar dirayah riwayat daripada hadis, itu semua tu guru yang bukan mursyid. Tu guru yang lain. Guru yang mursyid ni lah guru yang zaman sekarang ni kita panggil Syekh Tarikat. Guru mursyid. Cuma dalam masa yang sama saya suka juga nak sebut, kadang-kadang jadi fitnah kepada sufi ni, sebab syekh tarikat ni kadang-kadang terdiri daripada orang-orang yang tak tahu agama. Itu yang menjadi fitnah. Tapi syekh yang sebenar ada. Syekh yang sebenar tu ada, tinggal lagi orang tak jumpa. Lepas tu kadang-kadang ada pula orang yang dengki, dia akan memfitnah syekh yang benar dengan memakai hujah syekh yang tak benar. Dia tengok syekh yang tak benar tu buat sesat, dipantai semua orang sekali. Nampak tak? Okey, jadi dua orang guru tadi. Jadi guru zahir, satu guru yang guru batin. Guru batin tu nama dia Syekh Mursyid. Okey, yang kemudian kalau tuan-tuan perasan, kita ada dua pula zikir. Tadi ada dua syekh kan? Ni sekarang ada dua pula zikir. Zikir kita ada zikir hasanat, zikir kita ada zikir darajat. Zikir hasanat tu adalah zikir yang tuan-tuan ambil daripada Quran, tuan-tuan ambil daripada hadis, tuan-tuan beramal sendiri, itu zikir hasanat. Zikir hasanat takkan mampu membersihkan diri. Dia boleh mendatangkan ketenangan. Dia takkan mampu membersihkan diri. Zikir yang boleh membersihkan diri nama dia zikir darajat. Yang ini tuan-tuan akan masuk dalam beberapa, kalau tuan-tuan mengaji kitab, tuan-tuan akan jumpa semua. Ni saya ringkaskan ni. Saya semua selama 9 tahun, 10 tahun saya ngaji, saya keluarkan semua sekali satu duf'ah aja kat tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak percaya saya cakap ni, tuan-tuan kenalah ngaji 10 tahun juga. Carilah kitab-kitab tu, tuan-tuan akan jumpa. Ulama akan sebut pasal zikir hasanat, zikir darajat. Yang menyebabkan tu saya katakan tadi, yang menyebabkan masyarakat kita lemah sebab kita tak ngaji. Kita tak ngaji, ilmu tak ada. Bila ilmu tak ada, kita tak tahu benda apa yang boleh menguatkan kita, benda apa yang melemahkan kita. Jadi kita pun memada dengan apa yang kita ada, kita pun berzikir dengan apa yang kita ada. Benda tu tak menaikkan apa-apa, tak membersihkan hati. Istimewa pula kalau kita memburukkan sangka kita kepada ulama-ulama pula. Kita tengok ulama tu, ulama sufi, kita pun burukkan sangka. Seperti mana? Kisah apa tempoh dia tengok. Saya ingat dah cerita kat tuan-tuan kan, kisah Syekh apa?
kisah Ibnu Saqwa yang mati kafir tu. Ingat saya dah cerita belum? Letih juga nak cerita kali ni. Cerita yang 3 orang tu, Ibnu Saqwa, Abdullah ibn Asrun dengan Syekh Abdul Qadir Jalani. Mereka ni datang ziarah Syekh Yusuf Hamdani. Syekh Yusuf Hamdani tu terkenal dengan ulama sufi, ulama tarekat. Syekh Yusuf Hamdani tu adik-beradik seguru dengan Imam Ghazali. Cuma Syekh Abi Al-Farmadi pimpin dia sampai dia jadi mursyid. Bila dia jadi mursyid, orang dengki dengan dia. Lepas tu 3 orang ulama ni datang kat dia. 2 orang niat jahat, seorang niat baik. Yang niat baik tu Syekh Abdul Qadir, yang niat jahat tu 2 orang. Abdullah ibn Asrun dengan Ibnu Saqwa. Ibnu Saqwa sebabkan niat jahat murtad, mati murtad. Padahal dia ulama nombor 1 dunia ketika tu. Di kaki debat. Semua orang kalah, sampai orang kafir debat dengan dia pun kalah. Menang Islam di tangan dia, tapi mati murtad. Sebab apa? Sebab buruk sangka dengan dia dapat doa daripada Syekh Yusuf Hamdani. Syekh Yusuf Hamdani kata engkau akan mati murtad. Dia cakap macam tu je. Sebab ketika dia datang jumpa Syekh Yusuf Hamdani, dia rasa Syekh tarekat ni bodoh. Dia rasalah Syekh Yusuf Hamdani kan Syekh tarekat, dia tak masyhur. Kalau Ibnu Saqwa masyhur. Jadi dia datang jumpa, dia kata, aku nak tanya kau soalan yang kau tak boleh jawab. Dia sebenarnya itu hajat dia. Syekh Yusuf Hamdani cakap, soalan kau begini, jawapan kau begini, engkau akan mati murtad. Direct cakap mati murtad orang tu. Ini sejarah tuan-tuan. Buka dalam kitab Fatwa Hadithiyah Ibn Hajar Al-Haytami. Tuan-tuan tengok cerita dia orang ni. Kemudian yang kedua, Abdullah bin Asrun. Dia datang dengan niat yang buruk. Dia ditipu dengan dunia. Itu pun dengan doa Syekh Yusuf Hamdani. Jadi satu saya nak cakap, yang buruknya ialah bila kita tak mengaji, lepas tu kita tak mengaji, lepas tu kita busukkan pula orang yang memang dia tu yang membawa jalan tu. Yang dia yang membawa orang sufi tu, wali tadi tu, Syekh tarekat tadi tu. Ni yang saya cakap ni yang betul tuan-tuan. Saya cakap ni bukan yang Syekh tarekat yang mengarut ni, bukan. Ni saya cakap ni yang betul. Yang betul macam Syekh Abi Al-Farmadi, macam Syekh Abdul Qadir Jalani, macam Syekh Abi Hasan Asy-Syadzili, macam Syekh Bahaudin Naqsyabandi. Itu yang saya cakap ni. Okey, jadi itulah dia. Jadi itu sebabnya kita tak kuat, sebab kita tak tahu pun rupanya guru ni ada 2. Dan kita pun tak tahu dah semua orang mesti ada mursyid. Macam mana tuan-tuan boleh tak ada mursyid tapi Nabi ada mursyid? Tuan-tuan tak heran ke? Nabi yang hebat makrifah dia pun ada mursyid, Jibril. Yang kita ni setiap hari buat maksiat, tak payah mursyid. Kan pelik tak? Kan pelik. Kita kata tak payah ikut je hadis Nabi. Kalau tuan-tuan baca hadis Nabi, tuan-tuan boleh faham ke? Jadi fikirkan situ. Jadi nak cakap orang tak tahu mesti ada guru, orang tak tahu mesti ada mursyid. Bila tak ada benda ni, sebab itulah kita pun merewang-rewang. Okey. Kemudian saya nak singgungkan juga kenapa musuh Islam dia mula-mula tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasanlah, musuh Islam ni mereka paling tak suka tarekat. Dulu Saudi itu ketika mula-mula nak dijatuhkan Saudi tu, Mr. Hamper tu dengan siapa? Muhammad bin Abdul Wahab tu, dia mula-mula sekali dia hancurkan siapa? Zawiyah. Dia hancurkan rumah-rumah sufi dulu. Sebab kekuatan agama Islam dekat mana? Roh. Dekat kesufian. Kenapa kesufian jadi kuat? Sebab bila kesufian ni dia mengajar tentang taat setia. Taat setia kita kepada Nabi. Oleh kerana Nabi tak ada taat setia kita kepada sahabat. Oleh kerana sahabat tak ada taat setia kepada tabi'in. Oleh kerana tabi'in tak ada taat setia kepada tabi'in. Oleh kerana tabi'in tak ada taat setia kepada segala khulafa, segala ulama khalaf. Sampailah kepada kita. Oleh kerana semua orang tak ada, guru kita tu kita taat setia. Bila kita dah taat setia dengan syarat guru kita tu guru yang betul lah. Jadi bila kita dah taat setia, agak-agak boleh goyang tak? Tak ada siapa boleh sesatkan sebab dah taat setia. Jadi oleh kerana ketaat-setiaan tu menyusahkan orang kafir untuk memasukkan mereka punya ideologi, sebab tu taat setia ni buang dulu. Nampak tak? Jadi dia kata jangan pakai sufi. Sufi ni tak ada dalam agama. Sufi ni tak ada begini. Nampak dia buang. Buang. Jadi bila orang tak ada benda tu, itu yang kita pun bebas. Dia pun bagi kita kepada zawahir Quran dan hadis. Kita pun pegang zawahir Quran dan hadis. Kemudian kita pun tak dapat faham dengan faham yang sebenar. Bila tak faham yang sebenar, agama tu sendiri rosak dengan orang Islam tu sendiri. Orang Islam tu sendiri rosakkan. Sebab dah tak ada taat setia yang guru. Nampak? Lepas taat setia dengan sufi dibuang, orang dah semakin lemah sebab hati dah tak kuat. Nampak tak? Sebab orang dah tak nak Tuhan. Okey, tinggallah beberapa orang yang nakkan nama, iaitu ulama-ulama zahir. Ini secara umum lah saya cakap ni, bukan semua. Cuma saya cakap secara umum. Ulama-ulama zahir, mereka nakkan satu nama. Apa nama? Aku alim. Tinggallah fiqh. Nampak tak? Sebenarnya fiqh tu guna dia ialah untuk mensahkan ibadat. Tapi dekat situ kalau siapa yang tak dapat nak menjaga hati, mesti dia nak menunjukkan tengok macam mana aku syarah. Tengok macam mana aku mengeluarkan kaedah. Nampak tak? Jadi nak kata aku alim. Tinggallah mereka.
Sebenarnya walaupun mereka tu ada juga penyelewengan hati, tapi sekurang-kurangnya mereka memegang mazhab, mereka masih benar. Mazhab perlu tak taat setia dengan mazhab? Jawapan dia perlu, betul tak? Datang pahaman-pahaman lain, dia buka kita punya taat setia dengan mazhab pula. Tak ada, nampak tak? Tak ada, tak usah pakai mazhab. Wahabi cakap, tak usah pakai mazhab. Bila mazhab tak pakai, rosak lagi amalan, nampak tak? Jadi dah dua lapis. Yang pertama tadi, memang kita dah tak nak Tuhan dah, tasawuf. Jadi kita nak mungkin kehidupan, kita nak ke depan. Saya ada ilmu dengan mazhab, saya boleh cakap, saya boleh tunjukkan kealiman saya, itu je lah yang tinggal kat kita. Sekarang mereka punya apa? Mereka punya agenda pecahkan taat setia dalam mazhab. Tadi taat setia dalam tarekat habis dah. Ni taat setia dalam mazhab, pecahkan. Lepas pecah taat setia dalam mazhab, orang pun mula menjadi lebih bebas. Sebab apa? Sebab tarekat pun tak payah mazhab, fiqh pun tak payah mazhab, jadi bebas. Dah berapa kali bebas? 2 kali bebas, betul? Sekarang tinggal satu lagi ikatan. Apa dia? Akidah. Sekarang adalah agenda-agenda liberal. Tapi sekarang ni kita masih nampak lagi macam kita macam terkawal, nampak kan? Macam terkawal. Tapi pada saya lah, pada nampak daripada sudut luaran, kalau helikopter view, sebenarnya kita dah banyak rosak dah. Kalau tuan-tuan tanya je lah budak universiti. Itu ilmu fardu ain tu. Ilmu fardu ain. Tak tahu akidah, tak tahu mazhab, tak tahu tasawuf. Kalau akidah tak tahu, fiqh tak tahu, tak usah harap lah. Boleh nampak tuan? Jadi saya nak sebut, kita sebenarnya yang pertama, jangan sombong dengan ulama'. Ulama' tu kadang-kadang bila dia bercakap, dia bukan saya seorang lah. Tapi nak cakap kami datang, bukan sibuk sagu hati tuan-tuan. Bukan sebab nak kerja. Kalau saya nak kerja ni, saya nak cakap juga lah kat tuan-tuan supaya tuan-tuan nampak. Saya pernah mengajar satu tempat 4 tahun tak ada sagu hati. Mula-mula hari pertama, hari kedua dia bagi saya sagu hati RM60. Lepas tu, hari ketiga, dia kata dia nak pinjam duit dengan saya. Dia kata surau tak ada duit, dia nak pinjam. Saya nak cakap tuan-tuan, saya mengajar kat situ, surau tu surau Wahabi. Sampai tinggal, kot tak salah saya, cikgu Adil tu kan. Cikgu ni antara saksi surau tu. Sampai tinggal 3 orang tu saya. Pakcik Bukhari, ada seorang pakcik, seorang lagi tu siapa tak saya ingat dah. Ridwan nama budak tu. 3 orang aja ngaji. Dengan pengerusi, dengan imam, dengan Bilal, semua tak ada. 3 orang aja. Saya kuat mengajar dia orang. Sebab saya nak mengajar, saya bukan nak duit. 4 tahun saya mengajar itu sampai saya pindah dekat Puncak Alam, saya dah tak ada duit nak pergi ke situ. Sebab dia bagi RM60. Dia bukan sebab dia tak bagi dah. Dia tak bagi dah. Apa saya buat? Saya pinjam duit orang. Pergi mengajar. Tol nak letak RM10 tak mampu tuan. Tu tol apa? Tol apa namanya? Lata tu kan? Lata ke? Tol yang ni apa ni? Saya ikut Duke itu hari, tol plus apa? Tak mampu. Tapi saya pergi juga. Sebab tujuan saya mengajar dan saya keras pada masalah ni. Maksud saya kuat semangat. Saya bukan orang yang pergi masjid buat persembahan, kutip sagu hati, saya bukan. Kalau saya orang macam tu, kali ketiga sekali dia tak bagi, saya dah tak datang dah. Tapi sebabkan saya nak pecahkan surau tu daripada pahaman Wahabi tu. Tu yang saya pergi 4 tahun tuan-tuan, bukan 4 hari. 4 tahun. Sampailah saya dah tak larat sebab dah terlalu banyak sangat hutang. Sampai saya jumpa orang pun saya malu dah. Malu nak minta hutang sebab orang tengok muka saya, oh tahu dah ustaz ni kaki hutang. Saya menghutang tu sebab minyak tu nak pergi. Jadi nak sebut, guru ni ngajar, dia nak buat orang. Satu saya kata jangan sombong dengan ulama'. Kalau ulama' yang benar tu lah. Dia nak ngajar orang sebab dia tahu kebodohan yang ada pada masyarakat. Satu saya kata, ilmu ni kalau tuan-tuan tengok, memanglah mufti tengah jaga. Kita pun nampak macam lebih kurang dah boleh on dah. Kita pun nampak macam lebih kurang apa? Macam lebih kurang selamat. Tapi sebenarnya tak selamat. Kalau tuan-tuan tengok dekat universiti kosong tuan. Kita mungkin boleh dapat murid-murid apa bukan murid. Generasi kita yang pegang ijazah diploma, pegang ijazah, pegang master, pegang PhD. Mungkin tuan-tuan tanyalah agama. Kosong. Tu belum tanya orang perempuan masalah haid apa semua tu. Jadi nak sebutnya ulama sufi ataupun ulama ulama sufi, tujuan dia itulah dia. Tujuan dia ialah untuk menyedarkan orang, mengajak orang balik kepada Allah. Okey, habis dah tadi pada masalah jangan pandang rendah lah, jangan pandang rendah pada guru-guru yang benar tu, jangan pandang rendah. Sebab mereka tu menggadaikan darah dia, menggadaikan kehidupan dia, menggadaikan semuanya untuk orang sebenarnya. Okey, habis kat situ. Jadi, guru yang macam tu lah yang sebenarnya orang nak kena cari. Guru yang macam tu.
Orang nak kena cari sebab guru tadi ada dua kan. Okay, jadi bila orang ni tadi dia kata dekat sini, dorongan itu pun membimbing pula menuju ke jalan kebahagiaan. Ke jalan kebahagiaan ni ialah matlamat, iaitu Allah. Matlamat kita Allah, tuan-tuan. Dia pun cari, jadi dia pun mencari mula-mula sekali mesti dia nak kembali, lepas tu dia mesti mencari ilmu. Ilmu dia ialah ilmu dia kena belajar ilmu fardu ain. 4 minit 5 minit. Okey, dia kena belajar ilmu fardu ain. Fardu ain tu mesti tahu, tuan-tuan. Sepatutnya ilmu fardu ain ni 17 tahun, 15 tahun mesti dah hebat, dah boleh. 16 tahun lah kalau setahun untuk belajar. 15 tahun, 16 tahun. Kalau kita belajar daripada 7 tahun, sepatutnya 15 tahun tu dah terror. Mesti dah boleh baca kitab Matlamat Badarain, mesti dah boleh baca kitab Safinah, mesti dah boleh baca. Baca tu sekira-kira tuan-tuan dah ingat dah apa masalah di dalam tu, sekira-kira tuan-tuan dah tahu mana sah batal. Jadi nak sebut dia mesti dapatkan ilmu fardu ain daripada masalah akidah dia. Dia kena tahu sifat 20. Sekarang ni sibuk kita terpaksa nak buat RUU sebab apa? Sebab masyarakat pun tak tahu sifat 20. Sampai bila kita nak buat sifat 20, jadikah? Jadi gaduh pula. Sepatutnya benda tu fardu ain, semua orang kena tahu. Mana pula kena gaduh pula? Kalau kena gaduh kau akidah apa kau pakai? Jadi nak cakapnya kejahilan yang melanda kita sekarang sebab sifat 20 pun tak ada. Okey, sekarang fardu ain dia kena jalan dulu. Sebab bila dia dapat sentuhan tu tadi, seperti mana contoh yang kita kata sentuhan daripada Salman Farisi, sentuhan yang ada pada Al-Imam Al-Ghazali. Jadi dia dapatkan sentuhan, dia cari guru, sempurnakan fardu ain, iaitu fiqh, iaitu al-aqidah sifat 20, fiqh dengan mazhab dia, dan juga tarikat. Tarikat ni sebenarnya bukan benda tinggi. Tarikat ni ialah pintu baru. Orang kan cakap orang tarikat. Orang tarikat tu apa? Orang tarikat tu sama je macam orang mazhab Syafi'i. Orang masuk dalam mazhab Syafi'i alim ke semua? Mana ada alimnya? Sama je macam orang masuk tarikat, mana ada alimnya? Dia masuk dulu, dia belajar dengan guru dia, dia dapatkan mursyid dia dan diikut peraturan dia. Sama macam mazhab. Bila kita duduk dalam mazhab Syafi'i, kita kan ikut mazhab Syafi'i, kaedah dia macam mana? Macam mana batal dia, macam mana sah dia. Bukan berarti bila masuk dalam mazhab terus ini orang special. Begitu juga dengan masuk tarikat. Ini bukan orang special. Dia orang yang bersungguh-sungguh menuju pada Allah. Bila orang tu bersungguh-sungguh nak mengetahui macam mana sah batal, dia perlu masuk mazhab fiqh. Bila orang tu nak mengetahui macam mana sah batal perjalanan hati dan matlamat hati dia, dia perlu masuk tarikat. Kalau tak masuk tarikat memang takkan dapat, tuan. Kalau tak masuk tarikat memang takkan nampak matlamat. Saya cakap ni bukan suruh orang baik dengan saya. Ni saya cakap terang. Tapi setiap orang mesti ada guru. Mesti ada guru. Sebab saya pernah ditomah. Ada orang cakap nak suruh orang berguru dengan dia lah. Bukan. Saya murid saya halau-halau keluar. Siapa yang duduk dengan saya ni, murid saya halau-halau keluar. Apa maksud saya? Kalau tak tahan dengan saya punya rotan, maksud saya tak tahan dengan saya punya tarbiyah, carilah guru yang lain. Sebab guru tu wajib. Tak perlu guru dengan saya. Cari guru yang lain. Kalau tuan-tuan nak manja-manja, cari guru lain. Saya tak. Jadi saya bukan orang yang gila bermurid, bukan. Saya bukan bertuhan pada murid. Saya buat murid. Dan kalau boleh saya nak dia jadi lebih pada saya lagi. Sebab tu saya dilatih dengan keras, tuan-tuan. Guru saya tak ada kompromi, keras. Guru saya yang kelakar seorang je. Yang kelakar. Syekh Mas'ud. Murid Datuk Tan Sri Hasan Zari. Murid Tan Sri Hasan Zari, nama dia Syekh Mas'ud. Syekh Mas'ud tu saya ambil ijazah Quran dengan dia. Baca Quran Al-Fatihah baca satu ayat satu hari. Tak boleh baca satu hari tu baca banyak ayat, tak boleh. Satu ayat satu hari satu ayat je. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bila berhenti, jangan berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Besok alhamdulillah. Mula-mula baca macam ni. Alhamdulillah. Dia kata jangan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Satu hari satu ayat je. Syekh Mas'ud. Susah walaupun dia tu kelakar, susah. Tapi guru yang lain semua keras. Jadi sebab tu saya kata saya bukan orang yang nak lambat-lambat, tangguh-tangguh, manja-manja, tak ada. Saya akan buat habis-habisan, tuan. Sebab masa pun tak banyak. Satu lagi, fitnah zaman sekarang lebih besar daripada fitnah zaman dulu. Fitnah zaman sekarang ini. Okey, jadi bukan tujuan saya tu bukan nak suruh orang jadi murid saya, bukan. Tapi saya nak cakap semua orang ada murid. Kalau tuan-tuan sombong dengan guru, tuan-tuan satu hari besok tuan-tuan akan nyesal. Sebab tu tuan-tuan kena cari guru. Jangan sombong. Sebab Nabi pun berguru. As-soal, ada satu soal. Orang cakap tak payah berguru, dia kata. Siapa tak ada guru mursyid, dia selawat je. Siapa tak ada guru mursyid, selawat tu lah guru mursyid dia. Orang cakap yang tu kan. Okay, kalau tuan-tuan baca dalam buku ni nanti, dalam kitab ni nanti, Imam Haddad cakap, Imam Haddad ni habaib, tuan-tuan.
tuan-tuan akan dapati perkataan dia agak sama dengan perkataan ahli tarik. Okey, yang saya nak sebut sekarang ni dia kata, okey, kalau kebanyakan tuan-tuan dengar, nanti tuan-tuan akan dengar orang cakap kalau tak ada guru, selawat tu jadi guru kan. Okey, tuan-tuan heran tak? Orang yang tuan-tuan selawat tu iaitu Nabi kita. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan. Dia pun ada guru. Bila tuan-tuan selawat dengan dia, tujuan tuan-tuan ialah supaya tak nak ada guru, betul tak? Sebenarnya kenapa orang tak nak ada guru? Jawapan dia sebab dia tak mampu rendahkan diri dia untuk berguru. Itu sebenarnya. Sebab kalaulah dia nak guru, dia mesti cari. Cuba tuan-tuan bayangkan Imam Ghazali, tuan-tuan. Tak ada orang ilmu atas pada dia. Tak ada orang ilmu atas pada dia. Dia berguru dengan tukang kasut. Dia bukan berguru dengan ulama besar. Macam mana dia rendahkan diri dia? Tuan-tuan boleh dapatkan cerita ni dekat kitab Maraqi Ubudiyah. Tulis nanti kalau tak tahu mana cerita ni. Maraqi Ubudiyah. Maraqi Ubudiyah cerita dekat belakang sekali. Dia muka surat belakang sekali cerita pasal Imam Ghazali. Cuma Maraqi Ubudiyah ni riwayat dia lain sikit lah. Okay. Dalam Maraqi Ubudiyah tu cerita dia, Imam Ghazali ketika nak berguru dengan, dalam Maraqi Ubudiyah tu ada cerita pasal dia dengan adik dia lah. Dia dengan adik dia, yang adik dia nampak ada darah dekat bontot dia kan. Okay, kemudian dia pun nak berguru dengan Syekh Abi Ali Al-Farmadi. Syekh Abi Ali Al-Farmadi pun, guru mursyid yang benar ni, dia bukan bertuhan kepada murid. Dia pun tak nak Imam Ghazali. Padahal kalau dia ada murid Imam Ghazali, kan nama dia tu naik kan. Dia tak nak pun, dia halau je Imam Ghazali keluar. Lepas tu Imam Ghazali yang cakap aku nak berguru, dia test dulu. Imam Ghazali dia kata kau pergi sapu dulu, dia kata. Kau pergi sapu lantai ni, dia kata. Lepas tu Imam Ghazali pun nak buka baju dia. Sebab kan nak sapu kan, nak buka baju dia lah. Syekh Abi Ali Farmadi kata tak payah. Kau pakai baju kemegahan kau tu, dengan baju kemegahan kau tu lah kau sapu. Lepas tu Imam Ghazali pun nak ambil penyapu. Syekh Abi Ali kata tak payah. Engkau sapu dengan tapak tangan kau. Dia sapu macam tu depan orang. Jadi orang pun nampak hina tak? Hina. Kenapa dia tak kasi buka baju? Supaya nampak ulama yang buat kerja macam tu. Ulama yang buat kerja hina tu. Jadi Imam Ghazali bila lulus benda tu, dapat rendahkan diri, baru diterima jadi murid. Jadi nak sebutnya rendah diri itu sebenarnya yang tak ada. Itu sebabnya orang tak nak berguru tu. Okey, jadi nak sebut kalau perkataan selawat tadi kan. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab, kalau tak salah saya pun tak ingat dah, Bahjatul apa ni? Bahjatul Wasail. Bahjatul Wasail. Dalam kitab Bahjatul Wasail dia ada sebut dekat depan sekali pembukaan pula. Tadi kitab Imam Ghazali dekat Maraqi Ubudiyah dekat belakang. Bahjatul Wasail dekat depan pada masalah alhamdulillahirabbil alamin. Ulama kan syarah kan. Alhamdulillah tu apa? Lepas tu wassalatu wassalam kan? Kan ulama syarah. Dalam syarahan wassalatu wassalam tu ada syarahan selawat. Dekat situ ulama cerita. Maksud kalau orang yang tak ada guru dia kena selawat, bukan dia tak cari guru, bukan. Dia kena selawat, dengan selawat itulah dia minta supaya dijumpa guru. Mana ada orang tak ada guru tuan-tuan? Mana boleh Nabi pun ada guru, tiba-tiba kita pula tak ada guru. Kan pelik tu. Sebab itulah ulama cakap man lam yakul lahu syekh fa syaitanu syaikhuhu. Ulama dah beritahu dah, barang siapa yang tak ada syekh fa syaitanu syaikhuhu, syaitan lah yang akan jadi syekh dia. Itulah ni semua pembukaan yang tuan-tuan nak kena tahu pada masalah orang yang dapat dorongan tadi, dia dapat cetusan. Jadi siapa yang tuan-tuan kena ingat, Imam Ghazali dapat cetusan tadi, dia cari Syekh Abi Ali Al-Farmadi. Salman Farisi dia dapat cetusan sampai dia cari agama Islam, cari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, menuju kepada jalan kebahagiaannya, iaitu jalan iman dan ibadah. Okey, dia kata jalan iman. Iman ni ialah kepercayaan. Kepercayaan tu apa tuan-tuan? Ilmu kan? Betul tak? Kepercayaan ilmu ke apa? Kepercayaan tu perasaan. Nampak tak? Jalan yang dicari sekarang ni jalan perasaan, bukan jalan sekadar tahu-tahu apa baik apa tak baik, bukan. Perasaan. Kita sembahyang sebenarnya apa tuan-tuan? Tuan-tuan tengok ya, dalam Quran cakap aqimis solata li dzikri. Lepas tu wala dzikrullahi akbar. Yang tuan-tuan baca sebelum Jumaat kan? Aqimis solata li dzikri. Nabi Allah cakap dirikanlah sembahyang untuk mengingat aku. Lepas tu semua zikir tu. Kemudian Allah cakap dalam Quran lagi. Apa tadi saya cakap? Bukan. Wala dzikrullahi akbar. Wala dzikrullahi akbar. Mengingat Allah tu yang paling besar sekali. Itu yang paling besar sekali.
Apa ayat dia? Nahnu nazzalna al-Quran, apa? Inna nazzalna al-dhikra wa nahnu lahu. Betul ke inna? Al-Quran tersebut inna nazzalna dhikra wa nahnu lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan zikra. Zikra tu zikir. Zikir dalam ayat tu apa maksud dia? Quran. Quran tu sendiri Nabi Allah cakap zikir. Jadi nak cakap maksud daripada Quran bukan tilawah, tapi az-zikir. Zikir tu apa? Perasaan. Jadi orang ni bila dia dah dapat sentuhan, bila dia dah dapat apa tadi? Dorongan ni, dia dah dapat cetusan, dia dapat dorongan, dia akan cari iman. Iman tu perasaan. Contoh yang kita boleh kaitkan balik Salman Farisi. Nampak dia cari perasaan, dia cari iman, kepercayaan. Kemudian ibadat. Ibadat dekat sini saya nak tuan-tuan tukar maksud dia. Maksud dia bukan beramal ibadat, bukan. Ibadat ni ialah menghamba diri kepada Allah. Sebab ramai je orang sembahyang neraka tempat dia. Ramai je orang jadi ulama neraka je tempat dia. Sebab apa? Ketika jadi ulama bukan menghambakan diri kepada Allah. Ketika sembahyang bukan menghambakan diri kepada Allah. Ketika jihad bukan menghambakan diri kepada Allah. Ketika sedekah bukan menghambakan diri kepada Allah. Jadi maksud ibadah ialah menghamba diri kepada Allah, bukan ibadat. Bukan ibadat yang kita naik, bukan. Kan ada hadis tu, Nabi kata 3 orang yang paling awal masuk neraka. Ulama, orang alim baca Quran. Ada orang baca Quran, dia kata, Nabi cakap dalam Quran, Nabi kata orang yang pertama masuk neraka besok ialah qurra. Qurra ni ialah orang yang pandai baca Quran, pandai selok-belok Quran. Saya kalau tonton, saya sebenarnya tak adalah banyak sangat belajar Quran ni, tapi sebabkan belajar dengan murid Tan Sri Hasan Zahari, belajar dengan Syekh Mas'ud, sebab tu saya nampak baca Quran ni kalau tuan-tuan belajar betul-betul, kita punya meletakkan makhraj tu dia teliti tau. Macam tuan-tuan cakap kan ra tu tebal jadi sebab belakang tu beri fathah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tiap-tiap kasrah mesti senyum, tiap-tiap dhammah mesti cium. Dia ada kaedah-kaedah dia yang sangat teliti. Jadi orang yang belajar Quran ni bila dia dah tahu bacaannya yang teliti, yang dicuba, yang ulama cuba cari macam mana cara bacaan, macam mana Jibril baca, dia akan sibuk dekat mencantikkan bacaan dia. Jadi Nabi cakap dalam Quran, Nabi cakap dalam hadis, Nabi cakap orang ni lah besok masuk Quran, masuk neraka awal. Sebab dia belajar Quran, belajar tapi sibuk nak mencantikkan bacaan dia, kesudahannya masuk neraka. Sebab tujuan dia bukan perasaan, bukan menghamba diri pada Allah. Tuan-tuan nampak? Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi cakap iaitu orang yang apa nama dia? Pejuang sabilillah. Okey, pejuang sabilillah. Orang yang pejuang sabilillah, dia niat nak berjihad. Jihad wajib tuan-tuan. Jihad kalau Nabi takyin wajib. Kalau jihad yang setiap tahun tu, yang Nabi lawan Yahudi tu kan, yang minta wang perlindungan tu, yang itu tak wajib. Jadi kalau yang Nabi suruh tu, yang Nabi dah takyin tu wajib. Okey, sekarang ni jihad yang wajib tu, wajib pergi tak? Wajib pergi. Okey, yang wajib pergi, lepas tu kita pun niat nak mati. Niat nak mati. Okey, niat mati tu untuk apa? Untuk menghamba diri kepada Allah ke? Untuk cucu kita cakap, atau aku dulu pendekar? Nabi cakap dalam hadis. Orang tu pergi berjihad dan dia memang niat untuk mati. Dan tujuan dia niat untuk mati ialah supaya cucu aku cakap aku pendekar. Nabi cakap supaya la yuqalal apa? Hatta yuqalal battal. Supaya orang kata dia battal. Battal ni panglima habis lah, memang pendekar. Nampak? Nabi cakap. Okey, kemudian yang ketiga. Yang ketiga ialah orang yang sedekah. Nabi cakap dia pun masuk neraka awal sebab ketika dia sedekah, dia nak orang kata dia jawad. Jawad ni maksudnya pemurah. Itu semua mereka buat ibadat tak? Betul tak? Betul tak ibadat? Baca Quran ibadat. Pergi perang sabilillah lagi ibadat tuan-tuan. Lagi ibadat. Lepas tu apa lagi ibadat tadi? Sedekah ibadat kan? Ibadat masuk neraka. Jadi maksud ibadat dekat sini apa? Menghamba diri kepada Allah. Satu saya kata bila letak nama ibadat tu, kena letak terjemah dia betul. Yang ni kena dapatkan. Satu saya kata tuan-tuan, kita ni kalau kita dapat dah guru yang benar, genggam dengan gigi geraham. Tuan-tuan tak kata dapat dah. Kalau dapat dah guru yang benar, tuan-tuan carilah yang orang-orang yang nak berpersembahan. Besok tuan-tuan tak akan dapat ilmu, tuan-tuan akan dapat persembahan. Dia duduk kat depan, dia buat persembahan, bagi tuan-tuan ketawa, bagi tuan-tuan seronok, membanyakkan orang, lepas tu membanyakkan derma-derma. Itulah tuan-tuan dapat. Hati, perasaan tak ada.
Okey, kemudian bila dia dapat dorongan tu, dia akan mencari iman tadi, perasaan, lepas tu ibadat, menghamba diri kepada Allah, di samping ia menolak segala cita-cita untuk meninggi diri. Nampak ni? Dia menolak cita-cita untuk meninggi diri. Mula-mula sekali dia nak dapat ni, mula-mula tadi itulah rendah diri dulu dengan ulama. Rendah diri dulu dengan ulama, duduk di hadapan ulama, duduk cara baik, ambil ilmu pada ulama, jadikan, tengoklah kalau siapa yang mursyid, ambilkan dia tu sebagai guru, lepas tu baru jalan. Dan mencari pangkat, dia tidak, bukan untuk mencari pangkat. Belajar tu bukan untuk mencari pangkat. Contohnya belajar untuk jadi alim ke, ataupun belajar seperti mana yang dalam hadis tadi tu ke, kita belajar Quran sebab nak tunjuk aku yang paling baik baca Quran, ataupun kita belajar ilmu, aku yang paling alim di antara sahabat, di antara kawan-kawan, bukan. Baru masuk selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu dari sekalian orang yang berketurunan tinggi dan berdarajat, juga ke atas sekalian keluarganya, para sahabat yang diakui sebagai pemimpin dan ahli martabat. Okay, sekarang dia kata setelah kita mengucap tahmid, mengucap hamdu, azan dulu ke tidak ni? Tak payah, jangan terus. Okey. Selepas kita mengucap hamdu, mengucap puji kepada Allah, kita pun selawat. Sekarang kita selawat ke atas satu orang, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu dari sekalian orang yang berketurunan tinggi dan berdarajat. Siapa dia tu? Maksudnya kita nak kena kenal siapa orang yang kita selawat ke situ. Dan juga ke atas sekalian keluarganya, keluarga Nabi. Kenapa nak sebut keluarga Nabi? Sebab orang tak akan dapat cinta Nabi. Bukan. Orang tak akan dapat cinta Allah melainkan dia cinta Nabi. Sebab orang tu tak akan dapat fana fillah melainkan dia dapat fana fil Nabi, fana fil Rasul. Dia mesti fana dengan Nabi dulu, baru dia boleh fana fillah. Tapi okey, kemudian dia tak akan dapat fana fil Nabi melainkan dia kasih kepada keluarga Nabi. Keluarga Nabi tu kalau jahat macam mana pun, kita marah jahat dia, kita letakkan hukuman dia. Contohnya kalau keluarga Nabi tu ada berzina, ada merogol, ada begitu, jatuhkan hukuman atas dia. Tapi jangan, bukan kita kutuk keturunan dia. Tuan-tuan ada anak contohnya. Tuan-tuan ada anak, lepas tu tuan-tuan ada murid lah. Tuan-tuan ada murid, katalah saya ada murid, katalah saya ada anak. Anak saya isap dadah. Kalau murid saya, dia caci-caci anak saya sayang tak murid tu? Saya tahu anak saya salah, anak saya isap dadah. Tapi bila dia caci dia, saya kecil hati tak? Mesti saya kecil hati. Jadi sebab itulah dalam selawat dia suruh jaga keluarga Nabi. Jadi kita keluarga Nabi itu kalau benar lagilah tak boleh. Kalau keluarga Nabi itu benar, lagi kita tak boleh benci dia. Tapi kalau dia salah, hukuman jatuhkan. Keluarga Nabi ke tak keluarga Nabi ke, hukuman jatuhkan. Kalau kena potong tangan, potonglah. Kalau kena bunuh sebab dia berzina, bunuhlah. Kalau dia dah bunuh orang, bunuhlah. Tetapi jangan caci keturunan tu. Boleh dapat tuan. Okey, kemudian lepas keluarga Nabi, lepas tu para sahabat. Sahabat sebab apa? Sebab mereka tu adalah murid-murid Nabi. Sahabat ni orang yang dulu-dulu jumpa Nabi. Jarak kita dengan Nabi 30 orang, 39 hingga 40 orang guru. Kalau saya dengan Nabi, kalau sanad saya tu, saya dengan Nabi, kalau ikut sanad Tuan Syekh Umar, saya 38. Kalau ikut sanad Ayah Wahab, saya 39. Jadi nak cakapnya kita dengan Rasulullah 30 lebih orang. Sahabat Rasulullah tak ada orang pun, tu Rasulullah. Jadi sebab tu mereka tu orang yang kita kena hormat. Sebab dia berjumpa dengan guru nombor satu. Dia berjumpa dengan guru nombor satu. Dan dia berjumpa dengan orang makhluk paling mulia lah. Kita ni siapa? Dekat sini saya nak sebut juga tentang pada masalah kenapa biasanya jadi ajaran sesat. Seseorang tu dia nak jadi Nabi zaman tu. Yang ni tuan-tuan nak kena perasan. Sebab ada sifat tak nak jadi penerus, ada sifat nak jadi pemilik. Maksudnya macam ni, agama Islam tu Nabi yang memiliki, kan? Nabi yang bawa. Ulama-ulama dekat bawah ni, tak kisahlah syaitan dekat mana pun bawa. Dia ni pembawa, penerus. Dia bukan Nabi. Dapat tak? Jadi kalau dia pembawa penerus, biasanya tentulah oleh kerana dia bukan memiliki agama tu, tentulah dia tak akan sampailah martabat Nabi tu. Tuan-tuan dapat faham tak? Tak sehebat Nabi. Okey, bila dalam hati tu rasa macam orang nanti akan ingat Nabi, kan? Jadi macam mana dia buat? Dia pun cakaplah dia Nabi. Dia tak nak jadi penerus. Yang ini tuan-tuan, kadang-kadang berlaku dekat jabatan. Jabatan tu dah ada orang, jabatan tu katalah tahun 57 kita pun baru merdeka. Naik satu jabatan tu pun kelang kabut sebab baru merdeka, kan? Kelang kabut jabatan tu.
Lepas tu baru mereka dah naik jabatan tu. Jabatan tu pun dari masa ke semasa semakin maju, semakin maju. Bila dah maju, dah jalan dah. Negara kita pun dah jalan. Jadi perjalanan tu dah okey dah. Datang orang baru ganti jabatan tadi tu, dia mesti nak buat benda baru. Dia batalkan semua yang dah habis dulu tu, lepas tu dia buat benda baru. Sebab apa? Sebab tak best kalau jadi penerus, mesti jadi pelopor. Benda tu jadi daripada mana? Hati. Jadi yang guru-guru sesat tadi tu, sebab ketika dia jadi guru pun dia tak boleh nak rendah diri. Dia tak boleh nak ikut Nabi. Dia nak jadi, aku nak jadi Nabi. Boleh dapat tuan-tuan? Jadi benda tu semua permainan apa? Hati. Itu supaya tuan-tuan nampaklah kenapa boleh jadi ajaran sesat tu. Okey, sebab itulah kita diajar dalam selawat ni hormat kepada Rasulullah supaya kita tak boleh naik. Nampak tak? Kita tak boleh nak kata aku lagi hebat, aku jadi, tak boleh. Sebab bawah Rasulullah ramai lagi orang hebat yang kita tak akan sampai. Keluarga Rasulullah, siapa nama tadi? Para sahabat, para tabi'in. Boleh nampak tuan-tuan? Itulah dia ajar supaya kita tu jaga hati kita, tak payah nak jadi orang besar. Biasanya tuan-tuan, biasanya lah guru yang benar ni, biasanya yang saya nampak lah, mesti asalnya dia tak nak jadi guru. Sebab saya dah tengok Ayah Wahab, saya tengok Syekh Umar. Saya sendiri pun tak nak jadi guru sebenarnya. Saya sebenarnya kenapa jadi mula-mula tak nak jadi guru tu, mula-mula nak jadi guru waktu tu hati ke dunia waktu tu. Lepas tu bila berguru dengan Ayah Wahab tu dia cakap saya dia pernah pergi haji. Dia kata dia pergi haji waktu tu naik kapal. Lepas tu dia jumpa dengan satu orang syekh, nama dia Syekh Sulaiman. Syekh Sulaiman tu cakap dekat dia, ni bukan Syekh Sulaiman kat Lengging tu kan. Syekh Sulaiman satu orang dia jumpa. Saya dah lupa orang tu orang India ke apa, tapi dia kata Syekh Sulaiman. Syekh Sulaiman tu jumpa dia. Dia kata engkau orang Melayu sebab Ayah Wahab cakap dalam bahasa Melayu. Kalau tak salah saya, Ayah Wahab cakap tu dia cakap Minang betul saja. Jadi orang tu mungkin orang Melayu, tapi tak tahulah kadang-kadang orang dulu ni walaupun negara lain dia boleh cakap Melayu kan. Orang kita pun walaupun orang kampung boleh cakap orang putih sebab belajar kan. Jadi boleh cakap orang putih. Okay, jadi nak cakapnya orang tu cakap dekat Ayah Wahab, dia kata engkau ni besok pergi Mekah, kau apa yang kau minta? Dia kata aku nak minta, sedih saya nak cerita ni, sedih sebab saya teringat ketika muka Ayah Wahab tu cakap. Dia kata aku nak minta, dia minta 3 perkara, tapi satu saya teringat. Dia kata aku nak minta yang pertama nak jadi hamba Allah yang sejati. Padahal Ayah Wahab tu dah mursyid tuan. Ayah Wahab tu dah mursyid dah. Dia dalam bai'ah ni, bai'ah tarekat. Bai'ah tu ialah berjanji. Guru tu akan cakap, wahai roh sekian-sekian. Katalah saya kata, wahai roh Syahrul Nizam, aku seru akan dikau, marilah menjadi hamba Allah yang sejati. Kita ajak jiwa murid tadi tu, mari menjadi hamba Allah yang sejati. Tinggalkanlah segala maksiat, tujulah segala taat. Itulah dia punya perjanjian dia. Jadi ketika berjanji tu, waktu jadi murid, kita dah berjanji nak jadi hamba Allah sejati dah. Tapi Ayah Wahab ni, Syekh Abdul Wahab ni, dia dah mursyid dah pun, dia masih rasa dia tak jadi hamba sejati lagi. Jadi bila dia pergi Mekah, dia kata aku nak minta supaya aku jadi hamba Allah yang sejati. Yang kedua saya tengok dia minta apa. Lepas tu yang ketiga dia kata aku nak jadi bisu. Lepas tu orang tu cakap, kau kenapa nak minta bisu? Dia kata sebab mulut ni kalau bercakap banyak dosa, dia kata. Lepas tu Syekh Sulaiman cakap engkau takkan bisu sebab engkau akan jadi guru. Syekh Sulaiman tu dah nampak dah. Jadi dengan sebab itulah daripada Ayah Wahab itulah saya berguru mula-mula. Lepas tu barulah saya berpindah kepada Syekh Umar sebab Ayah Wahab dah sakit. Dengan Syekh Umar itulah saya dilatih tarekat Naqsybandi sampai habis 36 mata pelajaran, sampailah saya jadi khalifah. Sampailah sekarang saya jadi mursyid. Ijazah tu ada saja. Jadi nak sebutnya sebabkan Ayah Wahab tu saya tahu dia tak minat nak jadi guru, saya pun tak minat nak jadi guru, ikut dia. Lepas tu bila saya duduk dengan Syekh Umar, Syekh Umar pun asalnya tak nak jadi guru, tapi sebab ijazah daripada Tuan Syekh Yahya. Lepas tu Tuan Syekh Umar bila dia nampak Syekh Umar muda. Saya dengan Ayah Wahab ketika saya berguru, pukul berapa tuan-tuan nak berhenti? 8.40 boleh? Macam mana? Kita dah tak boleh dah. Kalau tak boleh kita sambung bulan depan je. Saya cuba 8.35 lah. Saya cuba 8.35 ya. Sebab benda ni saya nak maklumkan dulu. Okey, ketika saya berguru dengan Ayah Wahab umur dia 81 tahun. Saya umur saya 19 tahun. Ketika saya berguru dengan Syekh Umar, kalau tak salah saya umur saya 21 kot, 20 kot macam tu. Syekh Umar waktu tu 60 lebih dah, 60. Okey, jadi nak sebut Syekh Umar muda sikit daripada Ayah Wahab. Muda sikit daripada Ayah Wahab. Bukan, saya 22 kot waktu tu saya rasa. Syekh Umar dalam 60 lebih. Jadi muda daripada Ayah Wahab, saya rasa lebih kurang 20 tahun. Jadi Syekh Umar ni dia nampak mengajar. Dia nampak tentang kepentingan mengajar. Syekh Umar lah yang tune saya supaya mengajar. Asalnya tak nak mengajar. Sampai Syekh Umar marah saya. Saya tak pernah kena marah dengan Syekh Umar. Tapi satu bab ni kena marah.
Sebab seolah-olah Syekh Umar cakap jangan tertipu daya dengan dunia. Maksudnya jangan tertipu daya dengan tasawuf lah macam tu. Jangan tertipu daya dengan tasawuf. Contohnya macam ni. Kita dah duduk dalam tasawuf, lepas tu kita rasa oh tak nak, saya tak nak ke depan, saya tak nak ke depan. Sekarang ni kita nak ke depan bukan kerana nak nafsu. Kita disuruh ke depan kerana Allah. Boleh dapat tak? Kalau kita nak ke depan kerana nafsu, kerana kita nak ke depan, kita nak tunjuk kita masyhur, di situ kita kena taubat. Bukan di situ kita kena tinggalkan. Kalau kita tak ngajar, habislah orang semua bodoh lah jadi. Boleh nampak tuan-tuan? Jadi sebab tu disuruh keluar, tapi bertobat. Kita keluar untuk Allah, bukan keluar untuk diri sendiri. Barulah saya nak mengajar. Setelah saya ditune oleh Syekh Umar. Asalnya memang tak nak mengajar. Jadi kalau kita tak nak mengajar dan bila kita keluar mengajar tu memang untuk kita dah tahu matlamat kita ialah Allah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah selamatkan daripada jadilah kita guru yang betul. Sebab kita nak mengajar. Tapi kalau sebab kita nak menuju kita kepada Allah. Kalau kita nak menuju kepada Allah, kita kena hormat Nabi kita. Kita kena hormat keluarga dia. Kita kena hormat sahabat dia. Jadi susahlah sikit nak mengaku Nabi tu susah. Nak mengaku Nabi ke ataupun nak mengaku Imam Mahdi. Kadang-kadang dia nak mengaku Imam Mahdi sebab apa? Jawapan dia sebab hati. Hati tu nak jadi pelopor. Dia tak nak jadi menerus. Dia tak nak meneruskan. Dia tak nak jadi penerus. Okey, saya rasa memang kena berhenti kat sini lah dulu. Okey, nanti lagi akan datang baru masuk. Nanti amma ba'du, maka Allah Ta'ala telah berfirman. Ni firman Allah Ta'ala ni akan dibawa tarik dua perenggan atas tadi tu. Dua perenggan atas tu dengan apa yang Allah dah janji. Kalau kita pegang ayat yang bawah ni, kita akan rasa takut. Kalau kita takutlah, kita akan rasa takut. Sebab Allah kata, kalau kau nak dunia, kau pergilah dunia. Itu je Allah cakap. Carilah Tuhan lain, aku takkan jadi Tuhan kau. Lebih kurang macam tu lah dia punya makna dia. Makna ni maksudnya benda yang tersirat daripada perkataan Allah dekat firman Allah dekat bawah tu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ada soalan ke nak kongsi? Cikgu Faham tak ada? Jadi kalau penerangan tu tadi, maknanya Imam Ghazali bermula dengan ulama fiqh dulu. Ya. Kemudian digerak sebagai ulama tasawuf lah. Ya. Jadi soalan saya ni, zaman dia tu ranking dia dengan pesaing dia macam mana? Sampai level dia boleh digelar sebagai Islam tu tadi. Maknanya memang ada pesaing dia ulama-ulama besar tu macam mana? Pesaing mesti ada, tapi cuma soalan dia macam ni ya. Soalan dia tadi Imam Ghazali tu dia dah tinggi dah. Kemudian selepas dia menghabisi fiqh baru dia ambil tarekat tadi kan dengan Syekh Ali Farmadi. Okey, sekarang soalan dia ialah kalau tak salah lah saya sebut ni. Kalau tak salahnya apa tadi? Macam mana ranking dia? Dia ada saingan tak ketika dia ada zaman ulama fiqh pun memang ada debat macam tu. Sebenarnya zaman kita ni kalau pada mazhab Syafi'i putus dekat Ibn Hajar Al-Haytami dengan Syekh Ramli. Jadi zaman atas tu masih lagi walaupun keputusan tu dah ada, tapi dia lebih jelas dekat Ibn Hajar Al-Haytami. Sebab tu sampai zaman Ibn Hajar Al-Haytami, kitab paling besar kan Tuhfah dengan Nihayah. Tuhfah Ibn Hajar, Nihayah Syekh Ramli. Jadi zaman Imam Ghazali itu walaupun sebenarnya ketika tu ulama hebat-hebat dah, cuma tidaklah sejelas zaman Ibn Hajar Al-Haytami. Okey, jadi kalau ditanya ketika zaman Imam Ghazali itu ada tak pesaing dia? Ulama sentiasa bersaing, bukan mereka tu bersaing. Boleh jadi juga mereka bersaing. Cuma yang naik sama-sama alim zaman tu memang ada, tapi yang mencapai, yang dapat menyaingi sama dengan Imam Ghazali tak ada. Yang menyaingi sama dengan Imam Ghazali tak ada. Sebab Imam Ghazali memang meratai semua ilmu. Jadi soalan dia, adakah kita nak belajar fiqh dulu baru tarekat macam tu? Kenapa tak cakap terang-terang je? Okey. Dia saya faham betul. Betul, saya faham. Saya sendiri pun dulu semua cakap macam tu. Sebab tu ketika saya bertarekat, saya dipulaukan oleh orang pondok. Tapi sekarang diorang cari saya balik. Sekarang diorang dah menyesal. Sebab apa? Diorang heran macam mana saya boleh jadi mursyid. Senang je. Tuan-tuan masuk engineer, tuan-tuan dapat IR. Bila tuan-tuan masuk, betul kan engineer IR? Kan engineer tuan-tuan dapat IR. Tuan-tuan masuk universiti pasal apa falsafah ke apa, tuan-tuan dapat doktor. Jadi kalau tuan-tuan dah dapat doktor, masuk universiti pasal tadi dia akademi. Kalau tuan-tuan nak IR, kalau tuan-tuan nak gelaran IR, masuk engineer. Jadi kalau tuan-tuan nak jadi syekh, nak jadi mursyid, masuk tarekat. Ini tak masuk tarekat, orang dapat mursyid marah pula dia. Jadi nak sebut, saya habis mata pelajaran. Kalau masuk tarekat tak habis, tak dapat juga. Saya habis semua. Dan saya dapat ijazah tu, ijazah irsyad tu. Okey, jadi macam ni cerita dia.
Ramai orang kata belajar fiqh dulu, baru belajar tasawuf. Okey, saya bagi misal macam ni lah. Boleh tak tinggalkan fiqh dulu, belajar akidah sampai faham semua dulu? Kan tak boleh? Jadi kita tanya balik dekat dia supaya dia fikir dulu. Okey, memanglah ilmu tu datang lewat-lewat, ataupun sejarah macam mana Imam Ghazali dapat tarekat lewat. Tapi itu Imam Ghazali, Syekh Abi Arif Ramadi, dia dapat awal. Kenapa kita ambil contoh Imam Ghazali seorang? Banyak lagi orang. Jadi sebenarnya tiga-tiga tu kena jalan sekali. Ketika belajar akidah, tak pandai pun akidah, dah belajar fiqh dah. Betul tak? Tak pandai pun fiqh, dah belajar tasawuf. Sebab dia setiap benda tu ada kaedah dia. Okeylah, contoh macam ni tuan-tuan. Budak-budak kita belajar, kita masuk dalam sekolah, hantar anak kita sekolah belajar bahasa Melayu. Bahasa Melayu dia pun lintah pukang, betul tak? Biasanya orang Melayu pun bahasa Melayu dia dapat 50%, orang Cina dapat 80%. Jadi bahasa Melayu kita pun tak betul. Ketika kita nak memahami bahasa pun tak betul, boleh tak dia faham selok belok bahasa dekat maths, dekat matematik? Kan matematik tu ketika dia nak menggambarkan masalah tu dia pakai bahasa, betul tak? Dia bahasa pun dia tak terror lagi. Ke dia kena belajar bahasa dulu, matematik buang dulu? Kenapa dia belajar sekali? Kan tu soalan tu, bandingan saya boleh bagilah. Yang kedua, kita tukar sikit bahasa Inggeris. Lagilah bahasa Inggeris mana orang nak terror. Sekarang matematik pun pakai bahasa Inggeris. Jadi kalau dia bahasa Inggeris pun dia tak pandai, adakah ilmu matematik dia kata jangan belajar dulu? Belajar bahasa Inggeris dulu. Nampak tak? Mesti belajar sekali. Jadi sebenarnya samalah. Akidah kena belajar, fiqh kena belajar, tarekat kena belajar. Sebab akidah fiqh dengan tasawuf tu macam tu akidah fiqh dengan tasawuf. Tapi akidah mazhab dia Asy'ariyah dan Maturidiyah, RUU tu. Lepas tu fiqh mazhab dia 4 mazhab, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Okey, kemudian tarekat banyak mazhab dia. Naqsybandi, kalau Negeri Sembilan, Ahmadiyah, Syadzuliyah, Imam Abu Hasan Syadzuli. Lepas tu Sanusiyah, Libya. Banyak tarekat dia banyak. Yang semua tu datang daripada mana? Datang daripada dua imam besar, iaitu Syekh Junaid Al-Baghdadi dengan Imam Ghazali. Imam Ghazali ini, kenapa orang biasa cakap pakai Imam Ghazali dulu? Sebab Imam Ghazali punya bahasa orang rendah pun akan jadi tinggi, orang tinggi pun akan jadi tinggi. Tapi kalau Syekh Junaid punya bahasa, tak boleh belajar melainkan orang yang dah betul-betul suluk. Dah masuk suluk betul, dah betul, sebab perkataan dia perkataan berat. Perkataan dia perkataan berat. Jadi siapa yang fardu ain, siapa yang akidah dia fardu ain, tak boleh. Akidah dia kena fardu kifayah. Baru boleh main Syekh Junaid punya. Jadi itulah cerita dia. Jadi sebenarnya kena jalan sekali, seperti mana bandingan yang saya dah cakap tadi itulah. Bandingan saya cakap tadi tu. Sebab kadang-kadang kita tertipu dengan setan. Okey, saya bagi contoh satu lagi. Tadi contoh kenapa kita belajar semua? Sebab ilmu zahir pun kita belajar semua. Betul? Okey, bandingan yang kedua. Katalah betul, jangan ambil tasawuf dulu, jangan ambil tarekat dulu, jangan bersihkan di hati dulu, belajar fiqh dulu. Tuan-tuan belajar fiqh berapa tahun? Kalau nak sampai akidah, kalau nak sampai dunia kawaid semua. Mau 40 tahun tuan-tuan? Mau 40 tahun? Lepas 40 tahun, tak sampai 40 tahun, tuan-tuan pun mati. Terus tasawuf tak ada. Macam padahal tarekat tu fardu ain. Jadi sebab itulah jangan tertipu dengan bukan kita lah, maksud saya bukan attack cikgu Fuad bukan, tapi maksud saya kita semua ketika fahaman tu datang, jangan tertipu dengan iblis. Iblis akan bawa banyak analogi supaya kita meninggalkan. Jadi maksudnya kesimpulannya ialah saya bukan promo saya punya jemaah, bukan. Sebab saya pernah kena fitnah tempoh hari dekat Kuala Selangor, dan saya tak berdiam diri lah. Lepas dia fitnah tu saya report terus, saya report Jabatan Agama. Sebab pada saya dia biadab. Dia fitnah saya benda yang saya tak cakap. Jadi saya report lah. Okay, saya tidak promo jemaah saya, tapi saya promo benda yang hak. Hak tu apa? Semua orang mesti ada guru. Carilah, kena cari sebelum mati, kena cari. So dia cerita dia. Wallahu subhanahu. Ada lagi ke? Nak tanya soalan? Kalau tak ada, kita boleh tutup dah 8.40. Okay, kalau tadi kita tutup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamna Sulaimana wa kullan atayna hukma wa ilma wa sakharna ma'adad al-jibala subhanahu wa ta'ala kunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Rabb Musa wa Harun ya Rabb Ibrahim ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akrimna ya Allah bil fahmi wa rizqna al-ilma wal hikmata wal aqla
Birahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan ya Allah kau makbulkanlah segala permintaan yang telah beradat aku mohonkan pada setiap akhir majlisku. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wal afwa ala italih. Saya mohon maaf atas keterlanjuran waktu.